Jadi tanah dah penuh dah. Tanah kompos. Kita cari benih. So kita cari benih. Ada duit sikit cari benih. Ni pokok tin. Dah tergelas dah. Keluar tunas dah pokok tin. So tanah-tanah dalam ni pun semua dah masuk dah. Tinggal lagi tunggu nak masukkan benih. Becak sikit kita korek tanah-tanah ni. Nanti kita start nanti kita akan batu apa semua jadi betul-betul cantik lah. Kita akan buat walkway kan. Ni semua dah siap tanah-tanah baja yang kita ni kita buat sendiri. Tanah kompos kita. Ya. Tu daun besar tu. Maknanya tanah kompos ni menjadi lah. Semua dah penuh, semua dah penuh, semua dah penuh. Alhamdulillah. Ready. Nanti esok kita akan cari benih. Ini je tak masuk je penuh. Kita akan full lah tu. Cuma ubi tu je lah. Sayang lah ubi tu. Tak apalah dah tanam dah. Tunggu panen nanti baru kita angkat. Ni benih ni cantik ni. Boleh ambil tanam-tanam banyak ni. Kalau nak tanam boleh lah. Rajin buat batas je kan. Dalam nanti kita buat strawberry. Buat strawberry. Yang ni kita nak bubuh biskut. Nak cari tayar satu lagi nak bubuh apa? Apa tadi dia tengok ni. Oh, pokok temu. Pokok temu Pokok temu tu orang nak. Dia macam kunyit tu. Orang sini makan memang sedap. Boleh buat ubat juga orang tua kata. Pokok tin ni masak alhamdulillah. Apple tak jadi semai. Makan dia binatang. Apalah kita tanam lain lah nanti. Ini masuk strawberry cantik lah. Sikit kita akan masuk strawberry. Hujan ni, hujan. Ini masuk strawberry nice lah Hujan dah lebat. Jom. Nak balik. Tadi ada orang datang. Dah. Kam masuk hujan.